Siapa cakap peniaga jalanan tak mampu menabung? Itu semuanya yang membezakan adalah sejauh mana kita faham dan sedar tentang nilai emas. Kenaikan dia makin bertambah, dia mampu ubat penyakit boros, dia kalis inflasi dan lain-lain. Ada seorang penyimpan emas under Empire saya. Ni kisah yang dikongsikan oleh dealer saya lah. Alhamdulillah, peniaga jalanan yang bermotivasi menyimpan emas, hari-hari dia top up. Sebab peniaga ni, dia dapat duit setiap hari. Jadi duit tu kalau tidak disimpan, nanti takut bocor ataupun terbelanja, ataupun kita sendiri sebagai owner bisnes tu rompak duit company ataupun duit perniagaan. Ini paling teruk sekali lah. Pak Din menjadi inspirasi tim Misi Sekilop Emas. Misi Sekilop Emas ni adalah nama grup saya lah. Menyimpan emas tidak menjadi halangan kepada beliau sebagai penjual pisang goreng. Kalaulah penjual pisang goreng pun mampu menabung setiap hari emas, apatah lagi peniaga-peniaga yang ada company besar-besar. Sepatutnya lebih mampu lagi. Tapi yang membezakan adalah knowledge, kesedaran dan juga tindakan. Beliau membeli emas setiap hari dengan hasil untung emasnya. Hasil untung perniagaan pisang goreng. Itulah, Masya Allah, tahniah Pak Din. Jadi, kalau anda duduk dalam circle yang betul, anda duduk dalam tim saya Misi Sekilop Emas yang mana semua dekat dalam grup tu faham sikit ataupun banyak tentang pentingnya emas ni sebagai simpanan masa depan dan saling berlomba-lomba untuk tambah grab emas. Akhirnya, tanpa anda sedar, anda punya grab emas pun akan makin bertambah. Sebab apa? Anda berada dalam circle yang saling membakar each other. Dan saya pun sediakan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Admin saya akan bantu share dalam grup supaya anda punya emas akan terus bertambah daripada masa ke semasa. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Follow saya untuk lebih banyak ilmu dalam emas dan kewangan. Dan kalau anda belum bermula, tekan link kat bio biru, nanti saya guide.